Kita lakukan Viral News Malaysia ya pada hari ini 24 November 2026 ya. Kita mulakan dengan berita ini daripada Seismic. Seismic okey lah, Seismic okey. Seismic banyak berita-berita yang lebih relevan kepada viral news lah. Tapi kalau nak kita cerita tentang berita yang mainstream boleh jugalah ya. Baik. Siap ada label tarikh dan senarai bahan usaha peniaga di Bazar Ramadan Labuan dipuji. Okey, kita mulakan ya. Baik. Satu inisiatif peniaga kecil di Labuan kini meraih pujian ramai apabila meletakkan label lengkap pada setiap bungkusan juadah yang dijual. Satu inisiatif yang sangat-sangat menarik. Tengok sini. Dengan harga dan juga dengan bahannya sekali ya. Baik. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan WP Labuan lah, Wilayah Persatuan Labuan, mereka berkongsi usaha positif perniagaan tempatan disifatkan sebagai satu penanda aras baru dalam landscape perniagaan jalanan bazar lah ya. Menurut mereka, menggunakan label maklumat bukan sekadar hiasan, sebaliknya mencerminkan amanah dan tanggungjawab peniaga dalam memastikan ketulusan ramuan, tempoh kesegaran serta keselamatan makanan kepada pengguna. Bagus. Okey. Walaupun ada yang mungkin menganggap perkara ini sebagai remeh bagi makanan berharga murah, namun BKKM Labuan menegaskan langkah kecil itulah memberikan impak besar kepada keselamatan orang ramai. Maksudnya ada harga, tanda harga ada, tanda bilakah boleh dimakan, tarikh luputnya dan juga bahan-bahan yang ada dalam makanan ini. Small things akan menjadi benda yang bagus dan yalah bagus juga laporan oleh Seismic ini. Okey, masih lagi dalam Seismic. Okey. Persaingan yang sihat, ramai teruja Zeus dan Mix Sue masuk bazar Ramadan. Minuman dijual serendah RM3.90. Okey, jadi dua nama jenama yang terkenal ini iaitu Zeus dan juga Mixway ini kelihatan di Bazar Ramadan ya. Kehadiran jenama besar seperti Zeus Coffee dan juga Mixway di Bazar Ramadan tahun ini mencetuskan fenomena persaingan sihat yang amat dilalukan oleh orang ramai. Namun saya rasa hal ini satu benda yang overrated lah, sebab ini dah membuatkan Bazar Ramadan sebagai satu jenis seperti bazar festival food festival lah pula jadinya. Tapi tak apalah, tengok dulu merucut. Terutamanya apabila mereka menawarkan minuman pada harga serendah RM3.90 ya. Kemunculan gasi minuman ini dilihat sebagai satu alternatif untuk melegakan di saat rata-rata pengunjung mengeluh dengan kenaikan harga juadah buka yang semakin melambung tinggi. Malah ramai pelanggan mula menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap segelintir peniaga kecil yang menjual air balang pada harga yang tidak munasabah. Tidak masuk akal, harga tidak masuk akal dan dianggap tidak berpatutan bagi minuman yang hanya berasaskan cordial dan ais. Ada komplain air balang mahal. Macam mana ni? Jadi bila ini berlaku, masuklah seperti Zeus Coffee dan juga Mixway ni untuk, saya rasa untuk kacau daun. For me, it's kacau daun. Okay? Tradisinya air balang inilah menandakan bahawa itu adalah Bazar Ramadan. Okay? Yalah, ramai suka misalnya nama seperti itu disebut. Berharap agar peniaga lain juga dapat letak harga berpatutan. Anda kena faham, dia orang ni letak harga murah sekalipun dah untung banyak tau. Dia untung banyak. Ini macam mengacau daun kepada perniagaan. Apalagi untuk bisnes seperti air balang. Jadi untuk mereka yang rasa nak minum Zeus Coffee ataupun Mixway ni, of course lah, peluang dah ada, RM3.90 saja harga minuman. Of course dia orang nak beli banding dengan pergi di mall. Tapi ini saya rasa susah lah guys ya. Baik, difahamkan Zeus Coffee menawarkan minuman pilihan pada harga RM3.90, manakala Mixway pula menjual menu keamanan ramai mula dengan harga RM4 sahaja. Apa bezanya lah? Beza RM10. Tapi yalah guys, saya rasa agak pelik lah sebab ini adalah, tapi of course lah Bazar Ramadan open. Siapa yang menang, siapa yang membeli lot tadi, menang tender semua tu, ada hak untuk berjual. Jadi, tapi dari segi persaingan sihat dan sebagainya,
konsep pasal mana telah pun hilang. Kita miss sedikit, kita balik kepada berita harian online, BH Online ya, iaitu media rujukan masa portal berita nombor 1 Malaysia. Kita merujuk kepada Suhaimi Sulaiman akhiri khidmat di RTM. Jom kita mulakan ya. Jadi Kuala Lumpur, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia ya, Malaysia, Datuk Suhaimi Sulaiman secara rasminya menamatkan khidmatannya bersama Radio Televisi Malaysia RTM semalam. Okey, maksudnya pada 20 bulan ya. Sebelum meninggalkan stesen penyiaran milik kerajaan itu, Suhaimi 64 membuat penampilan terakhir menerusi siaran berita RTM iaitu Kanta 744. Ya. Jadi selesai mengendalikan Kanta 744, Suhaimi Sulaiman mengundur diri. Terima kasih RTM untuk kenangan selama 3 tahun ini, tulisnya. Okey. Dalam segmen Kanta 744 malam tadilah, Suhaimi yang memulakan khidmat pada 13 Januari 2023 lah, 13 Januari 2023 berkata berapa perubahan besar dilaksanakan bagi memastikan RTM kekal relevan dan dekat di hati masyarakat. Ada 3 pendekatan segar lah yang ditampilkan oleh semasa khidmatannya Suhaimi Sulaiman ini, iaitu satunya adalah ada informasi paling ketara ialah pengenalan Kanta 744 selari dengan cita rasa semasa. Okey, sekitar 40 bahan berita disajikan sepanjang 15 minit siaran, 40 news item in a 15 minute siaran. Okey, satu. Kemudian dia ada ni ya, penyampaian interaktif diperkenalkan melalui Best Plus ya, dengan menggunakan sosial media. Ini sasaran utamanya lah Best Plus, kerana berdasarkan bahawa berita berformat kandungan mikro yang menggunakan bahasa lebih santai, katanya membuktikan keupayaan jabatan berdepan perubahan semasa tanpa mengorbankan kredibiliti sebagai penyiar awam. Okay, jadi sama tempoh 3 tahun di sana, RTM telah pun diberikan nawas baru, melibatkan generasi baru, melibatkan perkhidmatan baru dan sebagainya lah. Ada RTM Click, perubahan. Saya tengok RTM banyak menggunakan AI lah. Saya tengok RTM banyak menggunakan AI. Dan juga pengenalan bersedia untuk adanya RTM World. Contohlah Korea, KBS World, KBS World ni RTM World menyiarkan yang terbaik di Malaysia untuk tontonan semua. Best. Terima kasih Suhaimi Sulaiman. Ini ada Star Online ya. Persidangan Parlimen, Selangor has the most rape case, Johor comes in second ya. Kuala Lumpur, Selangor recorded the highest number of rape cases between 2015 and 2025. The Dewan Rakyat told today, was told. The number, as many as 1,575 cases were charged, said Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin Nasution said Johor meanwhile recorded the second highest number of rape cases, 2,600, with 806 case being charged, followed by Sabah 1,471 case and 505 charges, and Kedah 1,465 case, 456 charges ya. Perlis has the lowest number of rape cases, iaitu 275,275 dengan 116 case telah pun di charge ya. Baik, ceritanya lah di sini ya. Okey, sedikit berita hiburan sedikit dari BH Online. Berita hiburannya, anak Amiza Azdan, Andrea Mikhail meninggal dunia ya, Kuala Lumpur. Anak sulung pelakon Amiza Azdan, Andrea Mikhail 23 mengembuskan nafas terakhir di hospital Kuala Lumpur HKL di sini selepas bertarung melawan kanser paru-paru tahap 3 ya. Berita duka itu dikongsi Amiza 50 melalui hantaran Instagram story IG-nya semasa tadi ya. Jadi kita mendoakan yang terbaik lah untuk kesemua ini ya. Baik, itu je lah berita kita pada ini untuk berita untuk News Malaysia, dan apa yang terbaik datang daripada kesemua lah. Dan juga jangan lupa untuk baca lebih maklumat dalam online dan sebagainya guys. Take care, selamat tinggal News Malaysia guys.